6 perkara asas yang semua orang wajib tahu sebelum mulakan tabungan emas pertama. Boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda. Yang pertama, emas tiada pendapatan. Simpanan emas tiada pendapatan bulanan ataupun tahunan seperti dividen ASB atau tabung haji. Keuntungan emas 100% daripada kenaikan harga emas. Jika ada pelaburan emas yang menjanjikan income bulanan, itu adalah skim cepat kaya bertopengkan emas. Yang kedua, emas adalah aset fizikal. Sama seperti beli emas di kedai-kedai emas yang kita boleh simpan sendiri. Jika penjual emas syaratkan perlu tunggu tempoh matang untuk keluarkan emas, itu pun petanda jelas ianya skim cepat kaya bertopengkan emas. Yang ketiga, simpanan emas untuk 2 tahunan ke atas. Emas tak sesuai dibeli dengan duit yang nak digunakan pada waktu terdekat. Jika duit itu diperlukan dalam tempoh kurang dari 2 tahun, simpanan di ASB atau tabung haji lebih baik. Yang keempat, harga emas naik secara purata 10% setahun. Walaupun harga emas ada naik dan turun setiap hari, tetapi sejarah harga emas 20 tahun lalu menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Emas akan naik dalam jangka panjang disebabkan yang pertama inflasi dan yang kedua kejatuhan nilai ringgit dalam jangka panjang. Yang kelima, waktu terbaik untuk beli emas ialah bila anda ada duit untuk simpanan jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Bukannya tunggu harga rendah, harga emas yang dianggap mahal hari ini akan dianggap murah beberapa tahun akan datang. Yang keenam, waktu terbaik untuk kita jual emas ialah bila ada peluang untuk tukarkan kepada aset yang boleh menjana pendapatan seperti beli rumah sewa atau berniaga. Yang kedua, sudah capai target simpanan dan yang ketiga, ada hal kecemasan. Belajar sesuatu, semoga bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas, dan bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.